Hukuman gantung, Malaysia. Fakta yang ramai tidak tahu. Kos hukuman gantung sampai mati boleh cecah ribuan ringgit. Ini fakta yang ramai tak tahu. Setiap tali gantung yang berharga sekitar RM4,000 hingga RM5,000 itu juga memiliki nombor siri dan sudah diuji ketahanannya. Undang-undang di Malaysia memperuntukkan pelbagai jenis hukuman kepada individu yang didapati bersalah dalam sebarang pertuduhan. Kebiasaannya, hukuman tersebut adalah melibatkan bayaran denda, penjara, sebatan, gantung sampai mati dan sebagainya. Kos melibatkan hukuman gantung sampai mati. Menerusi sebuah video dimuat naik di laman Facebook Shenur Baizura Atikah, individu ini telah berkongsi tentang kos dan bagaimana proses seseorang banduan itu akan menjalani hukuman gantung sampai mati. Berdasarkan data pada tahun 2018, kos untuk menjalankan hukuman gantung terhadap banduan di Malaysia itu mencecah RM1,975. Bukan itu sahaja, terdapat wang tambahan sebanyak RM800 yang juga perlu dibayar sekiranya mayat banduan yang telah dihukum gantung sampai mati tidak dituntut oleh ahli keluarga. Berbicara tentang jenis tali gantung yang digunakan pula, ia diimport dan diperbuat dari jenis kut yang paling berkualiti serta dibalut dengan kulit lembut agar tidak mencederakan kulit banduan yang akan digantung. Selain itu, setiap tali gantung yang berharga sekitar RM4,000 hingga RM5,000 juga memiliki nombor siri dan sudah diuji ketahanannya. Pada tali gantung yang sama, terdapat sebuah alat yang dipanggil sebagai brake nuklear yang berfungsi untuk mematahkan tengkuk banduan ketika hukuman dijalankan. Bagaimana proses hukuman gantung dijalankan? Ketika banduan sudah dimasukkan kepala ke dalam tali gantung, mereka akan berdiri di atas sebuah pintu perangkap yang berketinggian 5.18 meter. Dalam tempoh 15 saat, pintu perangkap tersebut akan dibuka sepenuhnya selepas gia sudah ditarik. Selepas tempoh tersebut, nyawa banduan akan berakhir dalam masa 30 saat hingga 1 minit sebelum banduan diturunkan dan diletakkan di atas troli selepas 30 minit tergantung. Kes melibatkan hukuman gantung terbaharu di Malaysia. Baru-baru ini, kecoh seluruh Malaysia tentang hukuman gantung yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Selasa lalu 23 Julai terhadap 6 orang pesalah dalam kes melibatkan kematian seorang pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Kesemua 6 orang bekas penuntut UPNM itu didapati membunuh pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 6 tertuduh terbabit yang kini berusia 28 tahun